Pernah tak korang berangan-angan nak ada rumah banglo yang suasana mendamaikan? Korang tengok angin, dapat pemandangan Bukit Bukau sana. Masih nampak ada Bukit Bukau yang cerah. Kawasan tak ceruk, dekat tengah bandar, dekat Siti Alam. Kalau korang yang tengah mencari banglo, korang stay tengok video ni sampai habis. Rolling. Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam channel YouTube Abang Hairul Your Dream Prop. Hari ni abang berada dekat Setia Alam. Kat belakang abang ni ada satu banglo yang baru je owner dapat kunci dan dia minta tim kita untuk tolong jualkan. Okey, hari ni abang akan mempromot rumah banglo 2 tingkat yang terletak di Casa Sutra Setia Alam. Okey guys, rumah ni korang nak tahu harga? Korang tengok sampai habis video ni. Kat hujung video abang akan bagi tahu harga. Okey, rumah ni dia freehold. Freehold, semua bangsa boleh beli. Open title. Kemudian dia punya keluasan adalah bukaan dia 60 dan dia memanjang 80 kaki. So, dia punya binaan. Korang tengok binaan dia ni 3,800 kaki persegi guys. Okey, rumah ni mempunyai 5 tambah 1 bilik dan 7 tandas. 7 tandas guys. Mana nak cari? Yang specialnya, korang tengok pusing sikit. Pusing sikit. Tengok rumah ni tak menghadap rumah lain. So ada extra features macam ni. Depan tu ada taman permainan sana. Ada tempat rehat. So kalau family datang, anak-anak dia orang boleh pergi main playground kat bahagian tepi sana. Okey, kawasan ni dia dah gated and guarded. Kita sebaris je, korang jangan risau. Kita sebaris dengan guard house sana. Kawasan eksklusif dan elite. Tanpa masa, let's go, kita masuk bahagian dalam. Kita review bahagian luar sebelum kita masuk bahagian dalam. Okey, korang tengok ni, developer bagi pagar yang seluas alam ni. Boleh buka sana besar dan dia dah dilengkapi dengan wiring untuk auto gate. Okey, kat bahagian kapos dia, kapos dia korang tak perlu dah nak pecah, nak buka apa, semua dia memang dah boleh besar dah. Besar, boleh muat 3 ke 4 buah kereta guys. Kalau korang pakai MPV 1, 2, 3. Kalau korang pakai kereta sedan, muat 4 buah. Okey, kat bahagian tepi sini, dia ada satu lagi laluan. Kalau korang tak nak buka pintu besar tu, boleh masuk kat bahagian tepi sini. Bahagian tepi ni khas untuk tetamu. Tamu korang parking tepi sana, dia just masuk ikut sini dan terus ke bahagian sini. Okey, yang special pasal banglo ni, biasa banglo tanah tu kan 60, dia buat kat tengah-tengah 40, 10 sebelah kiri,
10 sebelah sana tanah dia. Tapi yang ini dia buat one side sebelah sini, tanah semua belah sana besar. Okey, kat bahagian tepi sini adalah laluan lebih kurang 2 kaki lah, iaitu untuk orang cakap kan untuk kelulusan lah. Tapi dia tak rapat dengan rumah jiran lah. Ada laluan boleh lepas lah dalam 2 kaki sampai ke bahagian belakang. Okey, kat bahagian tepi sini sana pintu, dan sebelah sini dia buatlah rumah sampah lah, tempat sampah. Orang just buang kat bahagian sini lah, tak payah keluar, buang bahagian sini. Okey, dan inilah yang tadi abang cakap, inilah tanah dia sebelah ni. Besar 20 kaki lebar macam ni. Dia buat seluas alam, sebesar-besar macam ni. Orang nak extend, sini ada rest sikit. Kemudian kat sini kalau korang buat swimming pool, memang menarik lah. Korang buat swimming pool, naik sini sikit, tutup sikit ni apa, kita buat tutup sikit, taruh bunga-bunga ke apa kan. Memang khas. Depan sana boleh buat taruh gazebo, taruh apa, anak-anak memang orang cakap wow lah. Okey, nanti kita masuk bahagian dalam. Ni satu untuk living, satu untuk dining punya pintu sliding door. Dan ini bahagian belakang dia lah. Kat bahagian belakang sini pun ada lagi ruangan. Kalau korang nak extend bahagian dapur, tengok bahagian belakang ada lagi 10 kaki. Nak extend dapur tak ada masalah. Sebab korang tengok bahagian kejiran tu kan, ni dia dah extend agaknya, dah besar macam ni. Dan ini ada satu developer bagi tangki tadahan hujan. Tangki tadahan hujan, air hujan semua masuk sini. So korang boleh gunalah untuk menjirus-jirus kat bahagian belakang. Tengok bahagian tepi tadi sini. Inilah laluan ke bahagian belakang. Bahagian depan, sorry. Korang tengok ni. Yang ini asal abang rasa dah tak boleh dah korang nak extend. Nanti dah tak lepas majlis lah. Okey, jom kita masuk bahagian dalam. Selamat datang dan jemput masuk. Okey, tengok pintu sebesar private door yang macam ni, eksklusif. So korang tak perlu tukar dah. Okey, masuk saja. Ini dia dah terblok lah. Korang masuk tak terus nampak ruangan tamu. Dia ada tembok macam ni. Bolehlah korang buat hiasan kat bahagian sini. Dan dia ada tingkap untuk pencahayaan. Okey, rumah ni developer dah provide untuk aircon punya wiring, lampu punya wiring, semua dah ada. Dan dia macam biasalah, ada basic alarm system. Okey, inilah ruangan tamu dia guys. See betapa besarnya. Kat bahagian sini, bahagian depan, tengok dia buat macam ni. Ada tingkap bahagian sana. Kat sini korang boleh taruh lah korang punya kabinet, TV apa semua. Dan ini pintu sliding door, dia besar. Alamak, abang tak kerti buka pula. Dia tutup macam ni. Kita biasalah, tak biasa sangat sebesar ni. So korang tengok, dia tolak macam ni. So sebesar-besarnya pintu. Pintu sliding door dia yang jenis besar, memang modern design. Dan ini pun sama, abang tak buka lah, satu contoh dah buka. Dan bawah sana ada satu store, sini lagi ada satu lagi store. Kemudian kat bahagian bawah sini dia ada 2 bilik lah, plus satu plus satu. Okey, sebelah kanan ni bilik gas. Sebelum kita ke bilik gas, dia ada satu powder room kat bahagian sini. So kalau tetamu datang, dia boleh guna toilet ni, tak perlu masuk dalam bilik pun. Dan ini adalah bilik tetamu kat bahagian bawah. Yang bestnya, dia dah buat dah siap-siap ni. Kalau boleh buat built-in wardrobe kat bahagian sini. So kalau parent nak stay kat sini, memang selesa lah. Dia pun memang mesra OKU lah. Korang tengok ni, dia buat ramp macam ni. So ada pemegang handle macam ni. Dia memang design untuk elder lah, untuk orang tua kita. Dia senang buat macam ni, mesra OKU. Tandas pun, tempat mandi pun separate. Dan dia pintu pun yang jenis pocket door macam ni, supaya jimatkan ruang. Okey, jom kita sambung review bahagian sini. Kat bahagian sini, ini kalau korang nak ruang tamu yang besar, korang tak payah guna ni lah. Ini jadikan ruangan tamu. Tapi korang boleh juga buat kat sini korang punya dry kitchen. Sini dia dah buat tempat sinki, ada tempat tingkap yang macam ni. Pelak-pelak kat sini korang boleh buat lah. Nak buat island, buat kabinet, terpulang pada korang punya creativity nanti. Okey, dia punya dapur, ini bahagian dapur.
wet kitchen dia. Ni wet kitchen, luas macam ni. Korang boleh buat U shape. Sini buat, sini tempat masak, sini tempat masak pun boleh. Singki taruh bahagian sini. Kalau rasa macam alamak kecil je, tadi abang dah tunjuk, boleh extend lagi. Dia tak ada sekatan. Okey, ini ada lagi satu utility room. Lagi store. Rumah ni memang banyak store. Kemudian kalau korang ada maid, ini korang boleh letak maid kat sinilah. Single bed, boleh lepas almari dekat bahagian sana. Dapat tingkap. So dia selesa lah. Ruangan yang selesa macam ni. Tak kecil, tak berapa besar. Dan dia boleh mandi dekat bahagian sini. Untuk korang punya laundry, boleh buat sinilah dekat dengan maid. Tak ada, macam tadi lah. Korang boleh extend sampai ke belakang. Let's go. Kita naik tingkat atas pula. Okey, kita naik kat bahagian atas. Sebelum kita naik atas, abang review sikit kat bahagian tangga dia. Okey, tangga dia menggunakan frame besi. Dia punya kaca, rangka besi, frame kaca. Lantai menggunakan timber flooring lah, jenis kayu macam ni. Dan dia ada tingkap yang besar macam ni untuk pencahayaan. Okey, hari ni kita shoot waktu mendung lah. Tak ada matahari sangat, tapi rumah still nampak cerah lah. Okey, yang ini memang special rumah ni. Sebab apa abang cakap special? Biasanya kita naik, kita terus nampak living hall kat bahagian tengah-tengah. Yang ini tak. Developer ni dia buat konsep, dia letak satu bilik semua dekat bahagian tepi sana. Kemudian dia buat living area dekat bahagian tepi sini. Nampak? Ini ruangan living area dan ada tingkap yang besar macam ni guys. Memang cerah pencahayaan, view pun menarik sebab dia facing open tadi. Tak menghadap, tak menghalang, tak ada unblocking view, tak ada rumah lagi depan tu. Memang takkan ada perumahan lain lah sebab dia memang tu kalau space area semua. Okey, berhadapan dengan dia, inilah bilik master. Let's go. Bilik master besar guys, besar. Korang taruh katil, design dia memang ada design katil kat bahagian sini. Ada pula TV, semua boleh. Sana pula sangat banyak. And then korang boleh buat walk-in closet kat bahagian sini. Yang special lagi, tengok bilik tandas dia siap ada bathtub. Siap ada bathtub. Sini ada bathtub, single basin, tempat mandi. Tempat mandi pun dah ada gelas macam ni, tempat membuang kat bahagian sini. And then ini lagi kelebihan bilik master, dia ada balcony guys. Balcony yang besar macam ni. Tengok, menikmatilah keindahan alam. Korang boleh nampak lagi masih ada bukit-bukit, suasana yang tenang, aman. Ni sekarang abang shoot dalam pukul 11 pagi. Hari baru lepas hujan. So korang tengok cuaca sangat menarik lah. Boleh nampak lagi embus-embus kabus. Bukan embus dah, kabus-kabus lepas hujan tu. Kawasan nice. Tengok, memang eksklusif. Kawasan sunyi, tak berapa ada orang sangat. Inilah yang korang cari sebenarnya. Rumah yang mendamaikan lah. Kita cakap, kita balik rumah nak rehat-rehat, tak nak bising kan. Inilah rumah banglo yang sesuai untuk korang. Okey, kat bahagian atas, ini dia punya tempat, dia punya plug. Dia ada 2 dB, bawah 1 dB, atas 1 dB. Dia separate, tapi still dah korang boleh lagi guna untuk simpan barang ke apa semua kan. And then kat bahagian atas ni ada 4 bilik. Tadi kita dah tengok bilik master, sekarang kita tengok bilik kedua. Inilah bilik kedua dalam rumah ni. Nampak gelap sebab ni abang tak buka ni, kertas-kertas ni. Kalau buka confirm cerah sebab banyak tingkap. Macam biasalah, dia basic. Ada tandas dekat bahagian sini, fully tiles. Bahagian tepi sini, dia dah buat, memang khas. Boleh buat walk-in closet kat sini. Tak kacau space, dia dah taruh sini. Sesuai lah kalau anak bujang, memang okey sangat. And then ini bilik kedua. Bilik ketiga. Bilik kedua kita dah tengok tadi. Ini tandas dia dekat bahagian sini. Kemudian inilah
dia punya ruangan space area. Lepas katil double bed macam ni kat sini, korang letak sini ngam, and then ada ruangan tepi sana, ada ruangan lagi tepi sini. So built-in wardrobe boleh buat kat bahagian sini. Okay, jom kita tengok bahagian terakhir, last but not least dalam rumah ni. Okay, ini bilik dia. Bilik ni dia lagi spacious compare bilik yang ketiga tadi. Bilik keempat dia lagi besar sikit dan dia sangat banyak tingkap lah. Memang kalau confirm duduk bilik ni memang cerah. Okay, tandas dia dekat bahagian sini. Okay, kita turun, abang akan bagi tahu harga berapa. Let's go. Okay, rumah ni owner nak jual dengan harga 2.9 juta, slightly nego. Jom abang bawa korang tengok rumah ni depan-depan, lagi puas hati, kemudian korang bolehlah offer harga. Korang boleh contact abang, nombor dekat sini. Korang boleh call, WhatsApp, Telegram. InsyaAllah abang akan reply secepat yang boleh. Dan abang minta jasa baik korang, mana yang belum subscribe channel ni, tolong subscribe supaya abang lebih bersemangat untuk review dan promote lebih banyak rumah untuk korang semua. Terima kasih semua yang telah tonton video ni sampai habis. See you in next video. Bye bye. Ciao ciao.